Pantun asah minda. Jom kita tajamkan fungsi otak kita dengan mencipta pantun baru. Dengan mencipta pantun, kita akan dapat mengorek semula pengetahuan kita dalam kosakata atau perkataan-perkataan yang sesuai diguna sebagai kata-kata pembayang dan maksud pantun. Untuk murid sekolah rendah dan pemula boleh mulakan dengan pantun 2 kerat macam watak Jarjit dalam Ipin Upin tu. Dah biasa boleh tingkatkan pula dengan pantun 4 kerat. Kemudian dah mahir boleh samakan rima bukan hanya di hujung baris tapi di awal dan tengah baris, macam contoh pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sama rima di tengah dan akhir. Pantun sangat sesuai untuk anak muda mengembangkan penguasaan perkataan bahasa kita dan bagus untuk warga emas, dapat segarkan fungsi otak supaya otak kita tak terus dibiar menua. Jom pantun asah minda.